Ambil langkah kecil dulu. Pernah rasa sesat? Tak tahu nak mula dari mana? Kisah pendek ini mungkin boleh ubah cara kita fikir pada hari ini. Dalam satu buku indah berjodoh The Boy, The Mole, The Fox and The Half, ada satu dialog yang sangat menyentuh. Seorang budak dengan seekor kuda sedang berjalan dalam hutan. Budak tu berkata, "Saya tak nampak jalan keluar." Kuda tu tanya, "Boleh tak kau nampak langkah yang seterusnya?" Budak jawab tu, "Ya." Kuda pun berkata, "Kalau begitu, ambillah langkah itu dulu." Kadang-kadang kita terlalu fokus pada destinasi yang jauh sampai kita letih, takut dan nak putus asa. Tapi yang paling penting, sejauh mana kita boleh nampak, tapi sejauh mana yang kita sanggup terus melangkah. Satu langkah kecil pun dah cukup. Fokus pada apa yang ada depan mata sekarang. Dan kalau anda rasa inilah masanya untuk memulakan sesuatu yang baru, pergi ke profil Dennis, klik link bio, let John Dennis autographer. Masukkan maklumat anda, Dennis akan hubungi anda dengan segera, dan mungkin dari situ langkah kecil anda berubah jadi perjalanan besar yang penuh makna. Let's join Dennis.